Hari ini saya sempat melawat ke Gold ATM di branch Public Gold dekat Wisma Satok, Kuching, Sarawak. Okey, ini adalah mesin ATM Gold ATM Public Gold yang ada di dalam branch tu. Okey, ini ada banyak jenis emas, okey, daripada 0.5 gram sehinggalah ke 100 gram ada boleh keluarkan di Gold ATM tu. Okey. Mun mau beli emas fizikal terus boleh datang ke branch tu dan keluarkan di Gold ATM je terus. Okey, ada pelbagai design, 1 gram pun ada, okey. 5 gram, 10 dinar, 10 dinar, setengah dinar. Kita boleh keluarkan 0.5 gram. Sebelum kita orang mau keluarkan emas di Gold ATM tu, kita orang boleh simpan dulu di akaun emas GAP Public Gold. Serendah 100 je dah boleh simpan emas sampai cukup gram. Nak keluarkan emas fizikal, barulah kita orang keluarkan di Gold ATM tu. Okey, tu saya nak keluarkan emas setengah dinar, 2.125 gram, yang bernilai 1,520 pada masa tu. Tapi saya perlu bayar dengan harga ya. Saya hanya perlu bayar gold premium, okay, dan ATM fee sebanyak RM35 untuk setengah dinar. Okay, dan saya keluarkan daripada akaun emas JAP je. Okey, kita tunggu pengeluaran emas daripada Gold ATM. Okey, pintu untuk ambil emas dah dibuka. Okey, berjaya keluarkan setengah dinar. Sebenarnya saya pernah keluarkan setengah dinar, jadi saya ambil peluang tu untuk keluarkan di Gold ATM Kuching, Sarawak. Okey, untuk gambar depannya lah, design untuk ya, okey. Di belakang tu ni ada setengah dinar dan ada sertifikat lah. Mau nak keluarkan emas di Public Gold Kuching, okay, yang ada di situ, yang di sebelah McD, sebelah ya Wisma Satok, dekat je. Mungkin kita orang mau simpan emas dan keluarkan emas daripada akaun emas, tanggapin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas.